Okay, iPhone 16 Pro Max ni 3 minute restart. Phone history jatuh. Tengok tu, jatuh. Lepas tu masuk air, skrin pecah, backlight pecah. Lepas tu dia orang try tukar bateri dengan skrin. Dan dekat sini kita boleh tengok dia ada panic lock. Ni panic lock dah. Okay, bila tengok panic lock ni, pilih tarikh yang paling latest. Lepas tu kita tengok dia punya kod. Ada kod. Okay, kod dia macam mana kita nak tahu kod ni isu apa? Okay, 3145728. Jadi kita kena convert ke hex untuk dapatkan kod yang tepat. Okay. Kalau tengok kod tu saya dah tahu nak test apa. Okay, kita test first. Kita test mic dulu. Hello, test 1 2 3, test hello 1 2 3. Hello, test 1 2 3, test. Mic okay. Yang ni tak okay, nampak? Kompas nak function lagi. Kita akan tukar dulu charging port dengan air pressure module. Tukar charging port, air pressure module. Kalau still restart lagi, kompas tak function lagi, baru kita try troubleshoot motherboard. Aku jalan pelan-pelan, tak tahu mana arah, tapi aku tetap jalan walau dunia tak dengar. Dari bawah aku naik, Kompas IC yang kita tukar tu. nampak. Aku coba hari-hari sampai mimpi jadi nyata. Kompas tak function macam biasa. Kalau tengok phone ni pun ada kesan air, nampak tu, water damage. Lepas tu marking, new sticker marking pun dah bertukar colour.